Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton, hari ini kita akan mengikuti sesi telaah buku yang akan dikendalikan oleh saya sendiri, Cikgu Naha, Timbalan Ketua Nazir Sekolah Sektor Perancangan Penaziran. Jadi saya akan buat telaah tentang sebuah buku yang ditulis sendiri oleh saya, iaitu yang bertajuk Pengetua Pakai Jeans. Pengetua Pakai Jeans ini adalah sebuah buku yang saya tulis untuk memberi makluman kepada pembaca bagaimana kalau kita hendak bereformasi, khususnya untuk kita membuat reformasi sekolah, maka kita kena menongkah kepada arus kebiasaan. Jadi tajuk ini dia menunjukkan bagaimana seorang pengetua yang kalau biasanya imej seorang pengetua adalah dia berbaju kemeja, dia berpakaian kemas dan sebagainya, tetapi saya menunjukkan satu imej yang agak berlainan dengan karakter biasa seorang pengetua, iaitu berbaju hard rock cafe dan juga memakai seluar jeans. Jadi buku ini yang pertamanya dia menceritakan bagaimana semasa saya berada di alam persekolahan, saya telah dilantik oleh seorang guru yang memegang jawatan setiausaha sukan untuk menguruskan stor sukan sekolah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya bermula bukanlah seperti mana orang lain yang mungkin menjadi pengawas sekolah, pusat sumber sekolah, tetapi jiwa kepimpinan saya itu dibentuk melalui apabila saya menguruskan stor sukan itu. Jadi di sinilah saya mempelajari banyak kemahiran-kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran bernegosiasi dan juga kemahiran even membuat provokasi juga kepada pelanggan-pelanggan yang datang untuk mendapatkan khidmat di stor sukan saya ini. Okey, seterusnya buku ini juga menceritakan pengalaman saya menjadi pengetua di dua buah sekolah, iaitu sekolah yang pertama adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkak Lada, ataupun kita rebrandingkan dia balik sebagai The Chillies, dan seterusnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof, sebuah sekolah premier yang terletak di Batu Gajah, Perak. Apa yang terkandung di dalam buku Pengetua Pakai Jeans ini adalah bagaimana saya memimpin kedua-dua buah sekolah ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeza, kerana apabila berada di kedua-dua buah sekolah ini, saya ibarat seorang troubleshooter yang seharusnya melaksanakan reformasi kepada sekolah yang saya pimpin. Jadi untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Cangkak Lada ataupun The Chillies, saya telah melaksanakan satu proses reformasi yang bagaimana kita bergerak daripada sistem bilik darjah yang biasa kepada sistem the moving classroom, yang mana setiap guru telah diberikan sebuah bilik darjah dan murid yang akan bergerak pada setiap kali pertukaran subjek ke bilik guru yang mereka perlu hadir untuk mereka melaksanakan PDPC. Dan ini sebenarnya telah membantulah sedikit sebanyak bagaimana kita telah memperbaiki grade purata sekolah kita apabila kita menggunakan satu sistem yang agak berbeza daripada sekolah-sekolah yang lain. Di Chillies ini juga saya dapati bahawa pelajar sangat kurang pada sikap sayangkan sekolah, dan saya melihat begitu banyak sekali pada ketika itu vandalisme yang berlaku. Jadi maka dengan itu saya telah menggunakan pendekatan logo The Chillies ni supaya pelajar lebih menghargai akan sekolah dan lebih menyayangi sekolah. Jadi dengan itu kita telah masuk bertanding ke pelbagai pertandingan lah, dan kemenangan itu kita telah war-warkan supaya akhirnya pelajar berbangga dan mereka sayangkan sekolah mereka. Di sekolah yang kedua, iaitu Sekolah Sultan Yusof, saya juga telah mengadakan satu seminar PK 21, yang mana seminar ini adalah bertaraf kebangsaan, dan pada ketika kita melaksanakan seminar ini begitu ramai sekali peserta-peserta daripada pelbagai negeri di seluruh Malaysia telah datang, dan mereka bukan saja mendengar akan sharing of best practices daripada guru-guru Sekolah Sultan Yusof,
tetapi mereka juga telah dibawa ke bilik-bilik darjah untuk melihat bagaimana konsep PK21 ni telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan redesign, iaitu content, approach, marketing dan juga space. Jadi ini adalah satu kejayaan yang besar kerana ianya telah membuka mata bukan saja sekolah-sekolah di daerah Batu Gajah itu sendiri, tetapi juga di keseluruhan negeri Perak, kerana ini adalah kali pertama satu seminar telah dilaksanakan di sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof. Juga kita di mana biasa telah menerima kehadiran Juli Yang Teramat Mulia Permaisuri Perak yang kita katakan telah hadir ke majlis anugerah kecemerlangan kita, dan di sinilah bagaimana kita telah menguruskan satu majlis yang agak gilang gemilang lah, yang dihadiri oleh Tuanku Permaisuri Perak itu sendiri. Okey, seterusnya apa yang saya ingin sampaikan melalui buku Pengetua Pakai Jeans ini adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin sekolah perlu ada ciri-ciri pemberontakan dalam diri kita untuk menentang arus kebiasaan. Sekiranya kita tidak ada perkara ini, maka kita akan masuk ke dalam satu environment yang mana kita akan mengikut sahaja arus kebiasaan yang telah ada dalam budaya sekolah itu. Jadi untuk mengubah ataupun mereformasi sekolah ini, sebenarnya kita harus membina satu budaya yang baharulah untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang jarang sekolah-sekolah lain laksanakan. Jadi itulah yang berlaku. Namun begitu, apa yang ingin saya maksudkan di sini adalah pemberontakan itu adalah satu pemberontakan yang terkawal, yang mana kita kawal supaya pemberontakan dalam jiwa kita sebagai pemimpin itu dapat kita laksanakan untuk menghasilkan kebaikan kepada sekolah. Namun begitu, perlu ada satu sistem kawalan lah kepada pemberontakan dalam jiwa itu, kerana jika ianya tidak terkawal, maka mungkin kita akan terkeluar dan akan melakukan kesalahan daripada aspek perundangan, aspek peraturan dan sebagainya. Jadi itulah yang saya mengharapkan bagaimana buku Pengetua Pakai Jeans ini apabila dibaca khususnya oleh pemimpin-pemimpin pendidikan, mereka bukan saja akan mendapat melihat kepada apa program yang boleh kita laksanakan di sekolah, tetapi juga melihat kepada satu proses design thinking yang mana untuk melaksanakan reformasi ini kita harus mempunyai satu strategi, okey, yang saya katakan, dan antara proses ataupun fasa design thinking yang perlu kita laksanakan adalah yang pertamanya kita hendaklah discover, seterusnya kita define. Jadi proses discover dan define ini adalah penting sebelum kita bergerak kepada proses yang seterusnya, iaitu proses yang kita namakan develop dan kita namakan delivery untuk seterusnya. Jadi inilah apa yang terkandung dalam buku Pengetua Pakai Jeans ini, walaupun ringkas tetapi kalau dibaca dengan penuh penghayatan, maka kita mengharapkan akan berlakulah reformasi di dalam kepimpinan sekolah dan seterusnya reformasi pada sekolah itu sendiri. Sebagai contoh, bagaimana saya melaksanakan pada ketika itu satu pameran seni yang biasanya projek-projek pelajar tingkatan 6 ini dibuat di Dewan Sekolah, tapi dengan adanya reformasi ini kita telah melaksanakan pameran seni ini di pusat membeli belah Ion Big di Ipoh. Jadi itulah dia telaah buku saya yang pertama, sebuah buku yang ditulis sendiri oleh saya, diterbitkan sendiri oleh saya, dan harapan saya agar apa yang saya ungkapkan pada sesi ini akan memberikan manfaat kepada nazir dalam kita membuat penaziran dan juga membuat bimbingan kepada pemimpin sekolah khususnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.